soalan yang radius ni aku tak faham ah. Dia suruh cari PR kan? Ha. Tak, aku pun tak tahu. Dia aku cari dalam laptop atau dalam YouTube. Aku sibuk main Kalimba. Okey, sorry. Mana? Tak ada pun. Tak ada pun dia. Aku search ni keluar video yang tak faedah je. Tu lah tu. Kan senang kalau ada aplikasi khas untuk kita buat pembelajaran. Kan senang kalau macam tu. Kenapa kita tak buat sendiri je? Apa? Aplikasi sosial media sekarang sudah dipenuhi dengan konten-konten yang melalaikan dan video-video yang tidak berguna. Konten-konten yang berilmu dan video-video yang bermanfaat semakin berkurang hari demi hari. Walau sekalipun mereka bentuk syarikat-syarikat besar seperti Facebook, IG atau X telah memastikan desain mereka mampu menarik perhatian pengguna bagi meluangkan lebih banyak masa dalam aplikasi mereka. Mereka yang meluangkan terlalu banyak masa di media sosial sambil melayan konten-konten yang tidak faedah bukan sahaja dapat memendekkan rentang pemantauan kita, tetapi malah dapat menghabiskan banyak masa kita tanpa kita menyedarinya. Pengguna aplikasi kami boleh memilih subjek yang telah ditawarkan kepada mereka berserta memilih tingkatan mereka sendiri. Pengguna akan dibawa ke laman belajar yang telah direka bentuk khas bagi membuat reka bentuk seperti laman media sosial. Aplikasi kami sedang masih dalam fasa pembangunan awal dan beberapa fungsi masih tidak diterapkan lagi ke dalam aplikasi kami bagi memastikan pengguna mendapat pengalaman yang seronok ketika menggunakan aplikasi ini. Taufik, banyak benda kita nak tambah. Sempat ke kita nak buat semua tu? Macam mana kalau pengguna nak buat video ke kan? Nak tambah gambar kan? Macam mana? Alah, kau tak pernah dengar pasal Firebase ke? Dia satu database system yang Google bangunkan supaya para peleka bentuk aplikasi media boleh guna. Segala fail yang pengguna akan muat naik ke dalam EduConnect akan boleh disimpan secara digital ke dalam server dan storage Google. Aplikasi kami akan mengambil fail tersebut dari Google dan memaparkan fail tersebut ke dalam aplikasi EduConnect ini. Masa nak hantar pun dah dapat ni. Tak apalah kalau macam tu. Apa kata nanti kalau kita dah masuk peringkat seterusnya, kita tambah semua features yang kita nak buat ni. Okay? Boleh? Betul. Aku rasa banyak lagi features yang kita tambah kalau kita ada lagi banyak masa. EduConnect membawa pembelajaran ke tahap yang lebih tinggi dengan menyatukan pelajar dan pendidik dalam satu platform yang interaktif dan menyeronokkan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.